Terima kasih. Ya. Sama-sama. Gak Pak Weh. Inilah dia Pak Wan Hashim, Wan Mahmud yang merupakan pengayuh basikal secara solo jelajah Malaysia. Tahniahlah Pak Weh. Terima kasih. Pak Weh dari Kota Baru menuju ke Singapura ya? Singapura, dan dari Singapura ke wilayah. Dan esok insya-Allah 12 Februari akan memulakan kayuhannya ke utara pula. Itu nak tanya Pak Weh, sepanjang perjalanan Pak Weh macam mana? Okey, kaki semua okey? Semua alhamdulillah. Penting, tak ada apa. Fit lagi lagi jauh lagi fit rasa. Jadi misi apa sebenarnya misi Pak Weh untuk mengayuh basikal keliling jelajah Malaysia ni? Misi ni tak ada, cuma berasa ingin kayuh. Pasal kenang masa-masa dulu. Saya pula biasa dengan basikal racing. Jadi apabila dah berumur ni, rasa nak guna balik basikal, nak pergi bukan basikal tu lah. Okey, maknanya Pak Weh ni minat berbasikal, mana-mana memang kena pakai helmet ke walaupun duduk rumah ke macam mana Pak Weh? Ya. Jadi helmet ni kalau nak kayuh, dekat mana-mana pun kena pakai. Walaupun dalam rumah walaupun nak keluar dari rumah, kena pakai. Ni keselamatan. Nombor satu keselamatan di kepala. Jadi mu nak pergi kafe kena pakai helmet ni Zura. Untuk mempertahankan diri. Untuk pakai kepala, kepada kalau boleh mana hand glove untuk tangan, siku dan lutut boleh ada. Itu yang penting. Aku semua dah ada, cukup lengkap kat rumah. Okey, jadi Zura, kita doakan semoga Pak Cik Weh berjaya misi jelajah Malaysia. Lepas Pak Weh settle jelajah Malaysia, Mek Zura nak ajak racing. Boleh? Boleh insya-Allah. Aku ajak racing. Kami tabiklah kepada Pak Cik Weh. Gini Pak Cik Weh. Terima kasih.